Ramadan, bulan terbaik untuk berhenti merokok. So, bapa-bapa ataupun ibu-ibu ataupun semua orang di luar sana, ketika berpuasa dalam bulan Ramadan, ramai yang berjaya berhenti merokok ketika waktu siang. Sebab kita berpuasa, kita tahu isap rokok boleh membatalkan puasa. So ramai yang boleh bertahan untuk tidak isap rokok. Malam lepas buka dia isap rokok balik. So hari ni saya just nak share apa kesan kepada kanak-kanak yang dapat second hand smoke, yang dapat passive smoking, yang ayah dia, maknya, adik-beradik dia isap rokok. Apa kesan pada kanak-kanak tu? Banyak kesan dia sebenarnya. Yang pertamanya, second hand smoke pada kanak-kanak ini, maknanya kanak-kanak yang keluarga dia ada isap rokok, lebih tinggi risiko untuk dapat jangkitan dan penyakit di bahagian paru-paru dan saluran pernafasan seperti pneumonia, bronchitis, bronchiolitis. Mereka lebih mudah untuk dapat trigger asma, dan asma pun boleh jadi lebih teruk kalau ada keluarga yang hisap rokok. Mereka lebih mudah dapat penyakit yang berkaitan dengan wheezing, hyperactive airway, viral induced wheeze. So penyakit-penyakit yang menyebabkan saluran pernafasan dia sempit. Dan juga mereka lebih mudah untuk dapat masalah batuk berpanjangan. Sekarang ni ramai yang batuk tak selesai kan, batuk berpanjangan sebab ada keluarga yang hisap rokok. Mereka juga akan ada masalah daripada perkembangan paru-paru yang agak perlahan, yang lebih perlahan daripada kanak-kanak yang biasa. Sebab paru-paru kita akan terus berkembang sampai develop sampai umur 18 macam tu. Dan mereka juga lebih mudah dapat jangkitan kuman di telinga. Dan kajian juga menunjukkan keluarga yang hisap rokok, kanak-kanak itu lebih tinggi risiko untuk dapat SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, kematian mengejut ketika tidur pada kanak-kanak. So untuk kita selamatkan anak-anak kita, mak ayah kena berhenti hisap rokok. Malah kajian juga menunjukkan ibu bapa yang ada hisap rokok, anak tu dapat second hand smoke, passive smoking, dia ada risiko developmental delay, masalah perkembangan dia lambat berjalan, lambat pertuturan dan sebagainya. Malah mereka juga lebih tinggi risiko untuk masalah perkembangan otak yang kurang cemerlang, yang sepatutnya boleh achieve lebih, tapi sebab ada keluarga hisap rokok, dia tak boleh capai kemampuan otak yang terbaik. Dan mereka juga risiko untuk nicotine addiction, ketagihan nikotin. Mereka juga lebih tinggi risiko untuk hisap rokok juga ketika dewasa. Dan kita tahu hisap rokok dia juga adalah permulaan kepada hisap yang benar-benar lebih berbahaya. So kalau boleh, mari kita sama-sama mulakan Ramadan kali ini untuk memulakan berhenti daripada hisap rokok secara berterusan. Terus berhenti hisap rokok. Dan kita kena ingat juga, rokok ni hukum dia haram. Tak ada ulama-ulama zaman sekarang ni yang kata rokok ni hukum dia makruh. Zaman dulu mungkin ada, tapi rokok sekarang fatwa jumhur kata hukum dia haram. So mari kita berhenti.